lengkuas, kunyit dan temulawak. 3 bahan utama yang sangat bagus untuk masalah keradangan dan sakit sendi. Nak blend kunyit sendiri, lepas tu nak campur dengan lengkuas, lepas tu nak minum. 3 bahan ni belum tentu tuan-tuan boleh telan, belum tentu tuan-tuan boleh blend. Blend boleh, belum tentu boleh tahan. Belum tentu boleh minum mentah-mentah lagu tu. Lengkuas, kunyit dan juga temulawak ni tuan-tuan, 3 bahan utama di dalam pil 3 dalam 1 R38 yang sangat bagus untuk meredakan masalah-masalah keradangan sendi dan sakit-sakit yang diakibatkan oleh asid urik yang berlebihan. Jadi tuan-tuan jangan risau. Semua bahan ni yang kami gabungkan dalam kapsul R38 ada di dalam ni. Herba dalam R38 ini ditanam sendiri oleh tim-tim, oleh pasukan saintis daripada Universiti Malaysia Terengganu di Bukit Kor, Kuala Terengganu. Daripada proses menanam, menyemai, menanam, lepas tu jaga, lepas tu tuai, lepas tu ambil, bawa ke makmal. Semua jadi dilakukan dengan piawaian saintifik, insya-Allah, dengan izin Allah. Ada yang cepat kesannya seawal 24 jam. Ada yang 3 hari tuan-tuan, ada yang seminggu. Bergantung kepada badan seseorang. So everybody have different body mechanism. Jadi to those who have a joint problem, arthritis dan yang berkaitan dengannya, cubalah R38. Cubalah R38, produk yang diformulasikan khusus oleh saintis UMT. Selamat untuk diamalkan, tiada kesan kepada hati dan juga buah pinggang. Dan lulus KKM. Jangan tunggu lama, jangan tunggu sehingga sakit sendi anda semakin parah dan menyiksa diri. Tekan butang shop sekarang di bawah.